geng. Lagi besar geng. Dari kecil kan. Lontaran pertama kena, lontaran kedua kena. Jom. Kita tak boleh tunggu lama. Nanti dia lari. Dia ada banyak kat bawah. Bismillah. Alhamdulillah. Lantur pancing atuk terus. Tahun 2025. Ini yang seekor kecil tadi kan. Ni yang besar ni. Memang puas hati lah. Besar ni geng. Berlaut atuk malam ni. Okey. Kena. Okey geng. Ikan idaman atuk geng. Kali ni dia kena geng. Cepat geng. Mantap. Dua-dua ada makan geng. Tapi tak kena mata lagi. Dua-dua dia ada makan. Yang ini makan, yang ini pun makan. Tapi tak kena mata pancing lagi. Okey geng. Dia lawak geng. Dia lawak ada saiz geng. Mantap geng. Sekali dia rembat. Dia ulang lagi sekali. Terlepas tu. Lucut.
Penat tu. Jauh tu ada hutan. Seko. Penat tu ada hutan tu. Sebab dia sangkut kat ujung. Alhamdulillah, syukur. Seekor lagi, geng. Atuk cakap tadi, nampak dia main situ. Lagi seekor, geng. Tapi ni dalam sekilo lah. Dalam sekilo. 2 ekor dah, geng. Alhamdulillah rezeki. Oh, kena. Hai. Oh, lucu, geng. Saya. Kasar, geng, ingatkan kecil. Kasar, tengok. Kasar. Geng, dia makan macam ikan kecil, geng. Atuk betul-betul ingat ikan kecil. Slow sangat dia makan. Dekat 3 kilo, geng. Oh, kasar. Oh, masuk bawah kubur. Jangan. Okey. Ada dia, geng. Tapi tak besar. Oh, atuk dah dapat kan? Betul tu saya cakap dekat sini kan? Sikit. Ke tengah sikit kan? Ini baru saiz. Aduh, alhamdulillah atuk dapat. Puas hati. Itu cakap. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan lah. Apa tu orang cakap apa atuk punya tagline? Kita lancar. Mantap. Mantap. Kita lancar. Try, geng. Atuk pergi sana jauh. Oh, geng. Rohu, geng. Atuk ingat jalan awak tadi. Rohu. 1 kilo lebih. Alhamdulillah. Baru balik.
Geng, lari seekor geng. Jadilah. Dah 2 ekor geng. Oh, padu. Pagi dia makan geng. Okey, ni tenggalan ni Zakuan dapat. Tenggalan Zakuan dapat menantu atuk. Lepas tu 1 ekor ni, ikan apa? Atuk tak pasti. Ini, ikan apa ni? Atuk rasa lah, ini ikan kerai. Ni, 1. Ni ikan kerai 1, 2 kerai, 3 ekor kerai. 3 ekor ikan kerai. Lampam ni. Dia lebar. Tak sama. Nampak? Dia macam ikan kelah ni. Tapi kalau kelah, bawah dia ada kan. Kalau kelah, bawah dagu dia ada ni. Nampak? Lampam ni. Lampam Jawa. Ni sebelah ni. Kalau siapa tahu, komen. Atuk tak pasti. Tapi atuk rasa ni kerai. Sebab sisik dia lebih besar daripada yang ni. Okey. Strike. Sangkut. Dia betul-betul ini dia tanda Ali. Setelah diputin, dia membuat kasar. Oh, jadilah. Oh, geng. Nasib baik lepas, geng. Nasib baik lepas, geng. Sangkut kayu tadi. Sudah, mata cantik masuk dalam mulut. Alhamdulillah, seko. Jadilah, walaupun kecil. Ni apa ilmu lah balong ni pakai? Tak ada, dia kacau. Kacau muah lah balong ni. Kami semua tak dapat lagi ni. Memang kumpau ni. Kumpau lagi. Balong cover semua. Lagi balong cantik. Apa balong ni? Nak. Faham balong, faham. Sok bang, sok. Nak, pilih nak. Sangkut. Naik dulu. Okey, alhamdulillah. Senetah ni. Oh, strike kan? Oh, kasar sikit ni. Oh, ni. Oh, kasar. Oh, padu ni. Padu. Oh. 3 kali 5. Oh, dia tekan tu. Okey. Naik dah. Oh, dia lauk. Oh, padu. Oh, mantap geng. Oh, padu. Betul-betul dia tekan. Mantap. Okey geng. Atuk dah selesai memancing lah geng. Umpan pun habis lah. Hari ini betul-betul syok mancing lah. Lontar makan geng. Cuma bercampur-campur lah saiz dia. Saiz dia ada besar, ada kecil kan. Tapi hari ini memang syok lah. Baling je makan. Nanti atuk tunjuk hasil lah. Memang puas hati. Alhamdulillah. Syukur. Ni dia hasil lah. Memang puas hati geng. Dapat tenggalan besar satu geng. Tenggalan besar. 1 ekor tenggalan, 2, 3, 4, 5 ekor. Tenggalan 5 ekor. Lepas tu yang lain temperas. Anak lampam atuk lepas balik lah. Anak lampam. Tapi ni besar ekor lah. Sudah mari geng. Tenggalan geng.
Alhamdulillah, syukur. Lampang gorgon, geng. Oh, rezeki Atuk. Ni Atuk dapat tadi, kecil. Tapi Atuk tak lepas lah. Sebab ini yang pertama Atuk dapat kan. Atuk ambil jugalah. Tapi ikan ni nak lepas balik tak boleh lah. Dia dah nak mati dah. Ini yang adik Atuk dapat tadi. Ini adik Atuk dapat dekat spot pertama. Ini elok ikan ni. Mau bawa balik. Lepas tu Atuk strike ni dia. Oh. Ni dia, geng. Besar, geng. Mantap, geng. Tak sangka Atuk dapat. Dia makan slow macam anak ikan dia makan. Bila Atuk sentak kan, baru dia narik. Besar, geng ni. Lepas tu dapat anak-anak ikan lah. Anak-anak ikan. Atuk lepas balik lah. Atuk lepas balik anak-anak ikan semua. Okey lah. Ada makan, geng. Goyang-goyang. Yang kecil kot. Biar, kan. Sampai dia strike betul. Okey, strike. Okey. Strike ni. Besar, geng. Besar, geng. Lawak, geng. Dia lawak kasar. Ada saiz punya, geng, jelawat. Tu dia. Kasar, geng. Lawa ikan ni, geng. Baru dapat, geng. Tu dia. Ada saiznya. Padu, geng. Mantap, geng. Rezeki Atuk lah. Terus strike lah. Ada makan, geng. Ada makan, geng. Kena strike. Tak lekat, geng. Macam Atuk strike, geng. Atuk pindahkan kereta. Strike, tak nak balik. Strike, geng. Last minute strike. Geng. Alhamdulillah, geng. Strike juga akhirnya, geng. Atuk dah pindah kereta nak balik dah. Strike seekor lagi, geng. Tenggalan. Okey, geng. Alhamdulillah. Lentur, geng. Kuat dia tarik, geng. Tu.
Geng. Kasar geng. Alhamdulillah, syukur. Kasar geng. Atuk nak simpan dalam bekas. Okay geng, Atuk dah tamat mancing lah. Kumpau Atuk 10 kumpau. Cuma dekat kampung pisang tadi Atuk dapat seekor lampam kan. Atuk tunggu sana dalam 1 jam ya. Tak makan lagi tu Atuk pindah sini. Rupa pindah sini kumpau. Air cantik. Okey lah. Penutup 2025 2025. Kurang rezeki lah, kurang rezeki. InsyaAllah mudah-mudahan di tahun baru nanti 2026 Atuk strike padu-padu. Okey. Semoga berjumpa di lain konten tahun hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.